Aina durhaka kau. Kami adalah pemenang untuk transformasi lelaki paling kacak AI team. Guys. Kita orang adalah Guns and Roses. Yang hijau XL. Boleh bang. Kira dulu 1, 2, 3. Okay, jom. Ni okey ke? Tahan kencing. Daus, kaki jangan bergerak, nanti lagi nak kencing. Nak kencing, sumpah. Aku kena kepit. Kalau tak kepit, kita keluar. Ni ibu-ibu. Ibu-ibu bakal rumah tangga. Nak masak apa, Daus? Ayam masak lemak cili api. Okey. Ayam masak lemak cili api. Kunyit ada? Kunyit. Santan ada? Ada, santan ada. Cili apa? Cili ada, cili api. Sekejap, aku rasa bawang kita kena beli sayur. ada orang call lah. Jam loceng. Siapa pula ni banyak betul call aku ni? Welcome back to my channel. Jejakah paling Okey, macam yang kamu sudah nampak, kami adalah pemenang untuk transformasi lelaki paling kacak AI team. Walaupun muka kami hauk macam biji kuda, macam kaki kuda, tapi kita orang lah pemenangnya. Kau nak boleh deny? Memang kami pemenangnya. Sama satu lagi, kami berpakaian begini ni. Kami tak pakai jaket lah, jaketnya di belakang. Panas. Jadi kami mau pergi di shopping mall sebab mau cari baju lagi untuk satu event ni. And then mau beli barang masak. Daus nak jadi wife. 1, 2, 3, tequila. Aku mau beli barang-barang masak untuk memasakkan dengan masak-masak untuk Aiman. Jadi nanti untuk konten masak-masak tu kau nak tengok next konten. Satu lagi, kita nak tengok reaction orang luar macam mana bila kita pakai macam ni. Mesti ada yang menyampah, mesti ada macam yang kau ni apa? Kau ni manusia ke? Kau tinggal mana? Kau tinggal mana? Ada makcik-makcik yang gitu, mesti ada gitu. Ya Allah. Dia call pula. Aina call pula. Aina ni tak cukup-cukup Aiman mana. Sini pun kau nak call laki aku. Aina durhaka kau. Jadi kita kena pergi IY dulu. So kita jumpa kat sana nanti. Let's go. Okay, so kita orang dah sampai. Cantiknya. Jadi kita orang dah masuk ke shopping mall. Jadi macam lucu, macam feeling kita ni hebat, gempak gila. Tapi kita orang nak tengok reaction orang lah, yang tengok kita orang. Okey. Tapi mata aku dah macam panda dah tu. Tergosok-gosok daripada tadi. Okey, jadi jom kita tengok reaction orang. Sini. Hello. Hai. Kak, kita orang haus. Bagi saya grapefruit jasmine deh. Kak, saya nak white peach oolong milk. Tak payahlah. Sorry Kak. Yes, betul. Ya. By Firasat. By Kat. Baik. Macam zombie kamu pisang. Sorry Kak. Sama di mana Kak? Weh, kita ada geng baru weh. Mana ya aku ni haus. Bang, sorry tau kalau kita orang bising. Abang boleh buat tak? Thomas and friends. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Assalamualaikum. Cantiknya. Ya.
Cantiknya. Cantiknya ni. Harus saiz kecil ni kak. Saiz M. Dia sekali seluar ke ni? Tak. Daus, kau nak warna hijau ke? Kau tak nak warna biru? Boleh kau pakai? Ni berapa harganya kak? Terbaik. Ke cantik? Ke besar? Coba S kan kak? Kau berapa umur ni? Saya tua. Saya 28. 30. Kenapa macam budak-budak ke? Tapi ni macam okey kan kak? Cantik kan? Kenapa pengen kau kakak je? Boleh ke pakai baju sama? Kau nak sama dengan aku ke? Aiman kau hijau man, aku biru. Aku rasa ni okey kot. Kita orang adalah Guns and Roses. saya nak ini tapi yang itu macam mengancam. Kak, bagi saya yang S, saiz warna biru. Aku bukan mau jadi joker. Dia hijau, saya biru. Tapi hijau pun macam cantik lah. Tapi aku rasa aku XL lah. Nah ni aku, warna biru, S. Kalau belakang tudung kau nampak dalam konten okey kan? Sanggul kau sama macam Sophie weh, terletak dan besar. Daus. Tak ada saiz XL. Tak ada saiz XL. Kau lah okey, aku tak okey ni. XL tak ada, dia Bang, L je ada. bang yang ini tiada saiz XL ke? Yang hijau saiz XL. Boleh bang. Oh, abang ni boleh masuk grup kita orang. Kita orang sebenarnya, kita orang memang dah lahirnya memang rockers. Memang black metal. Tiada ku sangka. Tolong Daus, saya buka. Tak boleh buka. Saya buka. Durhaka. Jangan kau katakan tiada. Sumpah macam seorang isteri yang tengah memilihkan baju untuk suami. Macam, Bi, ni tak ngam Bi. Sekejap Bi. Ni saiz Abang ni XL. mengacau. Sorry lah sebab Aiman dia sedikit bone in. Ni bang boleh bergerak Mana nak beli? Okey bang, ni ngam. Fatimah, ya, yang ini mau pakai dalam dia apa yang sesuai bang? Yalah, yang begini kah yang macam tadi yang begitu? Untuk apa? Untuk kita orang ada photoshoot. Abang apa siapa? Saya pakai XS. Aiman, walaupun dia handsome macam mana, kau tetap jadi pilihan. Pasir-pasir di padang tandus. Tak ada saiz. Tapi kena pakai tie lah kan? Ni tapi ni tak lawa. Tengok. Ini pun boleh. Yang dekat tempat yang Sephora tu sebelah tu kan ada kan? Baju kot-kot tu. Oh, faham. Bukan dekat yang Seluar dia macam, seluar dia tu okey je. Tak ni. Tapi sana Ni lah. ada seluar ke? Tulam Daus. Cantiknya. Seluar baru ke tu? Baru ke ni? Oh my god. Do you know me? I always beli here, right? What? Different. Yes, because today we young. For the second we are born young. Kita orang nak perkenalkan diri kita orang. So saya adalah Guns and Roses. Yeah. Okay. Kakak. Okay. Kenapa kentut ke? Okay. Jadi kita orang nak pilih makanan. Makanan. Lapar. Nak beli barang jap. Akak ready? Okay. Kira dulu 1, 2, 3. Okay, jom. Sumpah cantik weh. Tu. Kak, ada satu je kak. Kak, satu kan sejak ini ada? Oh. Ini size apa? Ini ada kan yang besar punya, orang besar punya? Oh nah. Kenapa kau nak simpankan aku kak? XL tapi besar gila. Gitu jawab cakap orang gila. Jamila. Saya siapa ni? Ni dia punya cutting box ye. Aiman boleh spender. Mak aku selalu cakap, kau ni bau kecil ni. Mak pun beli spender. Ni aku beli spender sendiri. Aku dah boleh kahwin. Saiz L. Nak kencing. XL besar sangat. Aku pakai mic kot. Saiz XL ke punggung aku? Pinggang 32, 34. Naik bulu-buluku. Mana saiz M? Tahan kencing. Mana saiz Aiman, kalau apa yang aku amati dan aku tengok, kau kena ambil XL. Ini boxer kan? Bukan spender kan? 235 no. Aku pun ada. Macam tu. Kau nak ke? This one sesuai dengan pakai ni weh. Ha? Kau nak? Ya kah? Adakah L ni? Bagi lagi satu L kamu. Tak apa. Daus.
Kau belanja ke? Ya, okey je. Jamila. Aku nak beli baju. Tapi pun ni pun lawa Daus. Cuba kau try. Ni okey ke? Tapi yang mana kau ambil tadi Daus? Baju yang kau ambil tadi tu. Ni. Warna hitam. Ni. Ini tema dia no. Memang dia. Kau punya seluar. Tak, yang ni kalau kita basuh, kita tingkut. Macam. Ni tak kena ke? Ni seluarnya tak kena. Ni. Dia nak begini juga. Yang warna putih. Warna putih. Saya XS. Dia L. L. Sumpah muka aku hauk Saya try size L je Jom kita pakai. Wow. Ada S ada S. Ini jaket. Tapi Aina, kalau S dia kecil lagi lah. Ini L pun dah besar gini dah. Aku rasa kau kena XL. Boxy gini. Jauh. Kau dah sampai sini ke? Ha? Okey ke L? L okey dah. Okey. Ngam-ngam. Ngam-ngam kan? Boxy dah sini. Kak paling besar XL Nak try size XL ada? Tadi macam nampak ada. Cantik lah. Tadi kau pakai apa? Sumpah duri ni menyusahkan hidup aku. Akak, perfume korang aku beli hari itu belum buka-buka lagi. Hari itu aku beli sini berapa ribu. Aku beli dengan 200, orang layan aku betul-betul. Jom Daus pergi makan tadi. Boleh. Aku nak belanja pula. Ya nak. Saya punya. Bandingan tu masih macam mana? Boleh ambil L. Bayar sekali. Ni size XS Ini dapat apa? Pembelian berapa? Tak ada offer-offer hari ni. Thank you Daus belanja. No, aku mau kencing. Cepat lambat orang nak kira jap. Daus, kaki jangan bergerak nanti lagi nak kencing. Ya nak kencing sumpah. Aku ni nak biasa kita kan kalau nampak tandas kan dekat Ceroboros macam motor betul-betul terkeluar situ. Sekejap, aku nak kepit. Kalau tak kepit ni terkeluar. Kalau tak kepit sumpah terkeluar weh. L. Saya nak Kaki XL Daus tadi. Kalau korang tengok kaki Daus dah goyang-goyang. XL ni tak tahan dengan nak kencing. ni. Aku nak kencing sebenarnya. Kau pergi kencing dulu. Kencing dulu lah. Aku kencing dulu ya. Sorry aku nak kencing. Daus sini. Ha? Kencing. Ha? Kencing kita kat sini. Tak boleh weh. Di mana tandas? Jauh lah. Bang. Thank you hari ni wife saya belanja saya. Ya ke wife? Mana ada wife biasa-biasa je. Bos saya kaya guys. Ini Aiman punya. Ni aku punya. Daus, thank you. Ini Satu saya bag punya. yang Daus belanja ni dah habis 1,500. Nenek kau melintang. This one untuk cameraman kita Pika. Pikam. Welcome. Okey, yang ini harga satu bag ni dalam 565. Jom. Okay, Mari thank sini. you. This one. Okay, jom kita beli toys. Jom. Beli. Aila shopping spek mana? Wow. Jom. Jom Okay kita. korang, sekarang ni aku ada lagi anak-anak mau dijaga. Aila kan? Aila panggil aku ibu. Minta ibu. Nak apa? Nak make up? Nak make up. Background. Oh, Pika. jom. Let's go. Dah Pika. Okay, sebenarnya tadi tu secara tidak sengaja rasa macam kami mau beli baju yang sama, jaket yang sama, rasa macam sebab kita orang selalu in frame 4 orang. Jadi kena beli sesuatu lah, rasa macam awal-awal perkenalan gitu. Banyak baik Daus belanja. Tak serius. ada. Okay, jadi sekarang kita mau beli barang masakan. Masakan. Kita kembali kepada konten kita yang awal. Konten malam ni kan? Daus nak masak kan? Boleh? Ni ibu-ibu. Ibu-ibu bakal rumah tangga. Aila Aila dia baby sendiri Aila, dah. Korang tak layan dia. Aila, who is me? Ibu. Ni. Uncle gemuk. Yes, that's correct. Uncle gemuk. Tapi kan Aila ni walaupun dia memang selalu speaking English, tapi tak hilang dia tak hilang dia punya Kelate. Ada tadi. Dia cakap Aila nak beli apa, nak pergi mana lagi? Pergi playground pulak. Kau macam-macam Gemuk tapi tu something. Macam mana tahu? kenapa kita duduk? Ya, budak-budak yang jujur Sumpah kau macam ini ibu. puncanya. Tengok Kak Bella, dia dokong-dokong. Kalau aku tengok konten Daus, dia puji dia. Dia nak dokong. Mana dia kan Aila jom. Lari. Ibu dan uncle mau. Okay, bye-bye.
Bye-bye lah. Be careful, okay? Okay. Jadi sekarang kita orang sampai dah dekat Lotus. Balik sini. Okay, sekejap kita orang ambil troli. Sebab kita orang banyak benda mau beli ni sebenarnya. Jauh, no. Kita mau beli barang-barang. Macam mana nak keluar dia? Kat mana? Macam mana? Hai. Macam mana? Macam Pusing mana sini tak nak boleh? dapatkan troli tu? 50 sen baru, Kak. 50 sen. Jadi kita ambil troli ni. Tak muat lah, Daus. Tak muat kan? Alah, muat je kampung. Kau bagi anu. Penyek-penyek, ha? Tak payah penyek. Kasi gini, no. Kau tengok, Tengok, ready? Tu, 2, 3. No. Dia kena macam... Boleh, ni. Okay. Penyek juga, Daus. Ya ke? 2 hours later. Nak masak apa, Daus? Aiman, kau suka makan buah, Aku suka makan Daus. Kan Okey, ini Daus nak ayam masak ada. nasi ke? Masak pasta ke? Nak masak... No, aku makan nasi. Aku mau kasi rasa kau, aku punya makan masakan-masakan. Okey, lauk apa? Lauk apa? Ha. Ayam masak lemak. Ayam masak lemak cili api. Okey. Ayam masak lemak cili api. Kunyit ada? Kunyit Santan ada? ada, santan ada. Cili apa? Cili ada? Cili api? Sekejap, aku rasa Bawang kita kena mana? beli sayur. Orang tak letak sayur dalam masak lemak cili api. Ada orang call lah. Siapa call? Jam loceng. Oh. Ni siapa pula dia banyak betul call aku ni? Okey. So sekarang ni Daus dah bagi tugasan untuk aku handle content dia. So kita pau duit dia. Daus cakap boleh habiskan duit dia dalam satu hari ni 10,000. Sebab limit dia 10,000 guys. So kita ambil sotong yang mahal. Sotong korita guys. And then lagi apa kita ambil nugget lah kan. Nugget supaya ada kunyah-kunyah. Dia kata TV rumah dia besar kan. Wah, alang-alang kita tengok Netflix sambil-sambil kunyah-kunyah nugget ke. Kita carilah nugget yang tempura, yang mahal. 2 hours later. Lamanya Daus ni. Ya Tuhan. Kau pergi kencing ke kau ambil buah Daus? Pergi kencing ke ambil buah? Dah kencing dah? Dah kencing, jadi aku ambil buah. Siap dekat depan. Aku dah ambil sotong. Kau nak udang ke? Ada udang ke? Udang tak adalah yang frozen punya. Tapi aku ambil sotong tu. Itu sana banyak makanan basah-basah. Basah-basah. Dia dah cakap dapat belikan dia ni, so kita orang boleh mabuk. Malam. Nanti korang tengok, di konten next kita orang akan mabuk semabuk-mabukmu. Kita akan nyanyi lah. Jadi korang fikir bukan. Ini boleh. Air ni boleh minum Air minum halal. Ini feeling cakap. Halal toyibah. Ni nampak ni ada halal ni. Halal. Itu. Feeling je. Nakkan vibe tu je tiba. Okey. Nak beli blazer gini. Total belanja kita hari ni setroli no. Okey, satu troli tapi kita orang terkejut sebab expectation ku bukannya mahal lah, maksudnya tinggi rupanya biasa-biasa aja kan man. Tapi sumpah weh sepanjang kami di sini kan orang tengok kami macam yang sampai ada yang pelik tu. Ya sampai ada rasa macam dorang ni kenapa ni? Nak attention seeker ke? Yes, kenapa? Man sedapnya Hokkaido. Jom beli. Beli Daus. Nanti balik menyesal. Menangis termimpi-mimpi. Ini tak sedap. Ada di sana tu sedap. Dia macam lembut pasu. Dia macam cheese. Lembut betul kalau makan. Masa lembut makan rasa macam rasa kapas. Man okey ke man? Okey. Okey kau gitu man. Sorry man. Okey. Dia Tangan kena aku- rasa vibe-vibe Daus ni. Aku kena belajar sini. lagi vibe-vibe. Mana kau nak beli rambutan ke? Sumpah sedap. Kau nak beli rambutan? Ada rambutan. Oh ni astaga rambutan. Kau beli tak tahu lah rambutan buat banyak sudah.